Okay, hari ni kita nak review food processor. Okay, kita unboxing dan kita tengok macam mana dan apa kegunaan dia. Dia multifunction food blender ya. Okay, ni rupa dia. Okay, ni unit motor dia. Dan ni alat pengisar dia. Dia ada 4 mata pengisar dia. Dan mangkuk dia mangkuk aluminium. Kat sini shift ais pun boleh ya. Okey, kita try menggunakan ais. Okey, kita masukkan ais. Okey, kita tengok. Ya, dah jadi ais dah. Boleh buat ABC. Macam-macam kegunaan boleh ya. Kita nak kisah. Tengok sini. Okey. Berminat boleh tekan beg kuning untuk beli. Okey, dah siap ABC homemade dari food processor.